Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung? Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem keluaran Wow Animation terbitan Primeworks Studio dengan kerjasama Comet Production, iaitu filem Agent Ali The Movie 2 Misi Satria. Review aku kali ni, aku tak nak sentuh apa-apa yang berkaitan dengan storyline. Apa yang aku nak review pada malam ini adalah berkaitan dengan apa yang aku rasa masa lepas aku tengok screening masa hari Isnin 19 hari bulan hari tu. Okay, aku nak bagi tahu korang awal-awal yang aku ni bukan fan Agent Ali tau sebenarnya. Masa Agent Ali yang pertama keluar pun, hype, aku tak pergi tengok panggung pun. Aku tengok dekat TV3, dekat rumah je aku tengok. Tapi overall aku sukalah dengan filem tu. And then dia keluar sekarang, baru ada peluang untuk aku pergi tengok kat panggung. Alright. So, Agent Ali 2. Apa yang aku rasa lepas aku tengok filem tu dekat panggung wayang. Aku dah rasa benda tu, jadi aku kena share dengan korang. Apa yang aku rasa perbezaan antara filem yang pertama dengan filem yang kedua adalah yang point yang pertama aku boleh sebut action. Action dia adalah satu benda yang special pasal filem ni. Kenapa? Dia double up kan. Dia tak bagi korang macam, dia double daripada yang first. Kalau korang rasa yang first tu dah cukup power, yang kedua lagi power. Satu lagi adalah epic. Action dia epic. Aku tak tahu macam mana filem animasi tempatan boleh buat se-epic yang tahap macam tu, kau faham tak? Aku boleh katakan 2 ke 3 scene yang bila dia keluar dekat skrin besar tu, bulu roma aku tegak kan. Satu panggung bersorak. Bila bersorak tu, itulah dia. Itu menandakan filem tu berjaya. Dan benda tu berlaku dalam hall aku masa aku tengok hari tu. Ada 2 ke 3 scene yang orang satu panggung, diorang tepuk tangan, Mat. Diorang tepuk tangan bersorak bila benda tu berlaku. Alright, kita pergi kepada point yang kedua. Tadi action dengan epic kita dah sentuh. So yang kedua, humor. Aku boleh katakan humor tak banyak. Komedi tak banyak. Tapi bila dia ada tu, itulah dia penyeri filem ni. Itu yang special pasal filem ni. Aku boleh katakan humor dia, kau bayangkan kau dalam keadaan yang tegang, scene yang tegang, kau tengah serius, tiba-tiba datang seorang yang boleh keluarkan dialog. Dia bersahaja tau, dia bersahaja. Dia bersahaja, dialog dia, tak. Time tu lah satu panggung gelap. Gelap. Lepas tu dia sambung balik serius. Momentum filem ni aku boleh Momentum filem ni aku boleh katakan graf daripada start sampai habis dia menaik. Dia menaik sahaja. Okay, kita back balik dekat point yang tadi aku sebut pasal komedi. Korang ingat tak masa Agent Ali yang pertama, yang scene mamak maju kalau tak silap aku. Scene tu aku boleh katakan antara scene yang memorable. Yang orang kata semua orang akan ingat scene tu dalam Agent Ali. Dan scene tu dia balik-balik, dia masukkan balik dalam Agent Ali yang kedua, tapi dengan cara yang lagi gempak. Yang next, aku rasa animation dia boleh dikatakan adalah satu benchmark yang baru untuk filem animasi Malaysia. Kenapa aku cakap itu? Dia dah tapau, Mat. Yang sequel yang kedua ni, dia dah tapau yang first hari tu. Yang first hari tu dia dah, yang kedua ni dia dah level up lah. Yang pertama hari tu. Memang aku boleh katakan animation dia smooth, cantik. Almost 95 to 99% aku boleh katakan lawa, perfect, cun. Next adalah music score. Aku nak tanya satu je. Siapa yang buat music score yang padu macam ni? Aku boleh katakan music score dah satu. Kau buat music tu dah sedap. Dengan beat apa semua masuk, cantik. Dengan bila emosi sedih, scene emosi, memang win dengan music score macam tu. Orang yang memasukkan music tu dalam scene tu, orang yang tukang edit, itu pun perfect. Aku boleh katakan semua scene dalam filem ni dengan music score kena. Okay, last yang aku boleh katakan filem Agent Ali ni adalah sebuah filem yang fast paced story. Dia bukan slow. Memang kau tengok tu, kau takkan bosan. Dia macam satu benda dah jadi, dia bump. Satu benda dah jadi, dia bump. Satu benda dah jadi, dia bump.
Aku boleh katakan ini adalah satu dimensi yang baru untuk filem animasi Malaysia lah. Filem ni actually bukan untuk kanak-kanak. Actually dia untuk semua lapisan umur. Semua lapisan umur yang boleh. Sebab tu baru aku faham kenapa orang tua pun boleh minat Agent Ali ni. Sebab dengan penceritaan dia yang begitu matang, aku boleh katakan filem Agent Ali 2 adalah filem animasi tempatan yang begitu genius. Kenapa genius? Korang kena pergi tengok sendiri. Sebab jalan cerita dia yang sangat, orang kata, dia nak kata simple tak simple, Mat. Dia kompleks. Kau ada cabang ni, cabang tu, cabang ni, cabang tu. Tak, dia tak simple. Dia banyak cabang. Clue sikit lah. Story dia memang ngam. Cantik. TikTok, tak ada masalah. Aku tak ada masalah dengan story dia. Dan aku sangat ternanti-nantikan Agent Ali yang ketiga. Betul aku cakap. So itu je review aku kali ni berkenaan dengan Agent Ali 2 Misi Satria. Rating aku untuk filem Agent Ali 2 Misi Satria ni adalah sebanyak 9/10 bintang untuk filem kali ni. Filem ni setahu aku ada tayangan awal. Selepas tengok screening hari tu, dia ada tayangan awal hari Selasa dan Rabu kalau tak silap aku, sebelum tayangan rasmi, iaitu 20 hari bulan dan 21 hari bulan. Pada korang yang dah pergi tengok tayangan awal tu, kasih review sikit. Aku nak tengok sikit macam mana korang punya pendapat pula berkenaan dengan Agent Ali yang kedua ni. Aku rasa semua orang berpuas hati dengan filem ni. Sebelum aku nak tinggalkan korang, jap, ada satu benda lagi aku lupa. Sabaraya takkan selamat. Saya faham. Kerja kita belum selesai.